Ramai yang melihat emas ini dengan nilai harga beli, harga jual dan keuntungan. Ia sebenarnya lebih dari itu. Simpanan emas bukan sekadar perbandingan jenama. Tetapi yang penting adalah bagaimana anda boleh gunakan emas untuk membina kekayaan. Formula kaya ialah tabungan, campur harta, tolak hutang. Bermakna untuk membina kekayaan, anda perlu ada tabungan yang banyak, kumpul harta dan langsaikan hutang. Membina kekayaan dengan emas memerlukan ilmu. Tanpa ilmu, emas yang banyak pun boleh memberikan anda kerugian. Dan ini adalah perbezaan terbesar Public Gold kerana fokus kami adalah untuk memastikan bukan sahaja anda dapat maksimumkan keuntungan, tetapi bagaimana anda dapat menggunakan emas untuk ada tabungan yang banyak, bagaimana menggunakan emas untuk langsaikan hutang dengan lebih cepat dan sekaligus kukuhkan keuangan anda. Simpanan emas sebenarnya mendidik anda untuk menjadi seorang yang celik ilmu keuangan dan lebih berhati-hati dengan setiap penggunaan wang anda. Ini sekaligus memastikan bukan sahaja simpanan anda bertambah, tetapi mengelakkan anda menjadi mangsa penipuan pelaburan bertopingkan emas. Semoga perkongsian saya memberikan anda manfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.